Kita ada banyak kucing dekat luar rumah. Ini baru 1/4. 1/4 kucing. Lagi kalau nak kira markah penuh, ada ramai lagi kucing kat luar rumah saya ni. Dan saya ada agak luas dekat tepi rumah saya ni. Jadi saya ada buat macam mini landscape lah, macam tu. So yang ni tanaman-tanaman. So hari ni saya nak menggunakan cat order block. Saya dah siap-siap keluarkan beberapa kotak. Ni flavor orange saya guna. Mana saya nak letak? Jom follow saya. Saya nak letak dekat mini landscape saya ni, cat order block ni, supaya kucing-kucing kat luar dia tidak akan berak dan juga kencing dekat saya punya rumput tiruan ni. Jom kita letak. Inilah hasilnya. Saya letak cat order block dekat mini landscape tepi rumah saya. Jadi tak adalah kucing datang berak dan kencing dekat rumput tiruan ni. So korang apa lagi? Jom cuba.